Bagi yang masih berkira-kira untuk alihkan sebahagian daripada simpanan anda untuk simpanan jangka masa panjang dalam bentuk emas, boleh tonton dan save video ni untuk rujukan pada masa akan datang. ASB sudah pun umumkan kadar keuntungan ataupun dividen pada tahun 2024 iaitu 5.75%. Jom kita semak berapa kadar keuntungan emas sepanjang tahun 2024. Pada 1 Januari 2024, harga emas jatuh kepada RM331 untuk 1 gram. Tetapi pada 31 Disember 2024, harga emas telah meningkat kepada RM406 untuk 1 gram. Daripada kiraan ini menunjukkan kadar kenaikan harga emas mencecah 22%. Dan kalau kita ambil kira susuk nilai yang paling tinggi ditawarkan oleh Public Gold iaitu 9%, kita masih lagi dapat keuntungan sebanyak 13%. Setelah mengambil kira kadar keuntungan emas, anda boleh alihkan sebahagian daripada simpanan anda dalam bentuk emas untuk tabungan jangka masa panjang 2 tahun dan ke atas. Sebab dalam tempoh jangka masa panjang, emas memberikan pulangan yang lebih berbaloi berbanding anda simpankan duit banyak-banyak dalam ASB dan juga tabung haji. Bagi sesiapa yang berminat nak mulakan tabungan emas dengan ilmu yang betul bersama Public Gold, boleh isi beg biru di bawah ataupun rujuk pin video saya akan bantu anda sebaiknya. Dapat sesuatu, boleh follow.